Sampai bila nak sabar dengan orang yang perangai macam ni? Kalau kita asyik sabar je dengan dia, lama-lama dia akan gunakan tahu sabar kita tu, dan dia akan makin pijak kita. Bila kita sabar, kadang-kadang kita rasa macam nak burst out, kita rasa macam nak marah dekat dia, because you deserve that. Kita rasa orang tu deserve kemarahan kita sebab dia yang buat kita dulu. Malaikat ni boleh kira pasir-pasir kat pantai semua, malaikat ni boleh kira. Cuma pahala orang yang sabar ni, malaikat tak mampu nak kira. Orang-orang yang sabar ni, Allah panggil dia lain tau bila dia masuk dalam syurga. Allah kata, salamun alaikum bima sabartum. Tahniah, engkau ni ahli-ahli syurga sebab engkau masuk dengan sabar kau. Kalau orang tu berniat buruk pada kita lagi, dia nak buat jahat lagi pada kita, kita yakinlah yang Allah ni akan lindungi kita. Allah takkan sia-siakan orang yang memilih untuk kita nak redha Allah. Takkan Allah nak sia-siakan kita. Ada orang mungkin masuk syurga dengan ibadah dia. Ada orang mungkin masuk syurga dengan kemaafan yang diberi kepada orang. Tapi kita, mungkin Allah ni pilih kita melalui jalan sabar untuk masuk ke dalam syurga. Yang beri reward ialah Allah, yang nilai kita ialah Allah, dan fokus kita hanya untuk Allah sahaja.